Apa orang muda Selangor mahu? Isu gaji, isu rumah. Sikit kita nak dengar daripada Sofia, daripada Faris, tentang kualiti hidup di negeri Selangor. Mostly kehidupan saya pergi kerja, saya balik kerja. Saya pergi kerja, saya balik kerja. Just macam kadang-kadang tu saya adalah buat aktiviti kesenian kebudayaan, since saya pun seorang penari. So maknanya kualiti hidup dekat sini tu memadai, namun tidak memuaskan. Namun tidak dari segi, contoh yang saya boleh ketarakan adalah dari segi kepadatan penduduk, di mana setiap hari lah saya jam. Kesesakan lalu lintas, dan di mana prasarana bagi saya untuk aktiviti di hari Minggu, prasarana tu cukup, namun perlu dipertingkatkan lagi. Bila kita tengok dulu saya duduk dekat area Kajang 2, area Kajang 2 pembangunan naik, tapi penduduk pun naik, tapi jam tetap bersama, tetap kekal. And kalau kita tengok dekat kawasan tu pun makin banyak penduduk, namun tiada perancangan di mana nak perluaskan jalan untuk maknanya buatlah shortcut ke mana ke, tapi bangunan naik, tapi penduduk dekat situ masih menggunakan jalan yang sama, yang jam 2 jam 3 jam daripada kawasan yang sepatutnya 10 minit. Maksudnya tak ada perancangan pembangunan yang holistik lah. Dia quality of life ni sebenarnya kita tengok jugalah kita duduk ke area mana lah, macam YB cakap tadi, dan kita bergaul dengan golongan mana. Tapi saya boleh cakap rata-rata, iaitu majoriti rakyat Selangor hidup dalam keadaan yang very survival mode. Mana dalam keadaan yang tertekan dan terdesak. Kan? Sebab apa? Dalam keadaan ekonomi yang cukup menghimpit, kalau ada prasarana yang cukup baik pun sebenarnya tak mampu pun nak orang kata nak meluangkan masa. Sebab apa? Sibuk nak cari duit, sibuk nak orang kata nak melunaskan keperluan kehidupan, dan akhirnya tidak meningkatkan kualiti hidup yang sepatutnya mereka dapat di bandar.